Ada kolam ikan. Hi guys, welcome back to my channel. Siapa yang baru dengan channel ni? Hi, my name is Ina. So, alright, Ina nak buat part 2. Okay, yang kita nampak dah. Alah, aku beli anak tudung ni. Dia jenis macam lembek. Okay, so this is part 2. This is where I have an idea to make our fish ponds. Okay, with a budget. Okay, so Ina dapat ni daripada Mr. DIY. By the way, Ina beli barang-barang ni semua daripada Mr. DIY. Tidak di-sponsor ya. Okay, semua guna duit saya. Alright, so this is like, ni je aku dapat. Okay, free. First sekali dah beli this one. This is high performance sealant. Okay, untuk Ina nak cantumkan pasu yang nak beli dekat Mr. DIY. And then also Ina ada juga beli trash bags. And then this is another trash bag untuk kucing Ina punya tempat berak. Okay, and then Ina beli this high pasu. This very long pasu. And as you guys can see here, I have like this huge pasu for the top part. So my idea is like this lah. I think you guys have idea already. So I want to do like this. So Ina akan gamkan benda ni dekat sini supaya dia tak bergerak lah. Okay. Yeah. So kita sambung nanti sebab Ina nak buka puasa dulu. Bye. So yang itulah idea dia. Tapi tak siap lagi. Ina tak gam semua. So now kucing Ina pula. Ina punya ikan kat sini. Okay, so Ina nak tutup benda ni, nak clearkan benda ni, nak cuci benda ni. So Ina nak transferkan ikan Ina dekat sana. Look at that, it's nice. Kenapalah selama ni aku tak terfikir. Okay, ni sambungan. Kan Ina buat pond ikan tu kan. So ikan tak ada, batu tak ada. So Ina nak pergi beli ikan dengan batu. So jadi kat Ina, hujan yang turun. Wah, besarnya abang. Ikan. Hai.
Awak banyak sana tadi. RM50, RM230. Yo, lapar dia lapar lah yang. Bukan lapar, dia sambung orang. Batu. Ambil dah 2. Tu besar tu. Yang besar tu. Macam mana nak letak benda tu kecil dia orang tak buat batu tu besar. Muat. Ina ambil ini. Ina ambil ikan mas. Yang orang full. Ha? Ikutlah. Jom weh. Aduh. Dia tak nak bang. Dia tak nak. Ni lain lah warna dia. Ni kepala je. Dia pukul. Yang penting dia tak gaduh dah lah. Tak gaduh. Orang beli ni. Ni apa dia timbang kan? Timbang. Oh ni timbang. Timbang lah. Kan bukan sebetul. So sebabkan batu mahal sangat, Ina kutip batu ni kat tepi jalan korang. Okay. Ina dah sampai rumah dah. So Ina nak apa? Bersihkan batu ni. Ina kutip kat tepi jalan korang. Mahal sangat batunya tadi. Lah aku kutip tepi jalan. Okay. Jom kita bersihkan batu ni dulu. Ina dah cuci. Letak kat sini. Ina dah ganti. Ni lagi bawah. Ni lagi bawah tak nak. Bawah. Kat sini. Right. Sekejap. Tada. Macam tu je. Itu je. Okey. Cantik dah. Okey tak? Sini. Okey bang? Ha? Okey. Nanti kan? Oh, Ina ada beli pasir halus ni. So, jom kita letak kat dalam. Air dia kena tunggu mendap dulu. Mahal korang pasir pun. Ada beli lagi kat online. Nanti sampai nak record lagi. Okay, for now. Alright. So, letak air. Ni biarlah kat atas tu. So, Ina dah letak air. Dia macam sengit sikit benda ni. Ina rasa kat bawah tu Ina kena letak something. And Ina akan biar dia mendak dulu. Ina bawa keluar dia punya sampah sarap dulu. Okay. Ina akan buat dia mendap dulu. And after that, baru Ina akan letak ikan. Okay. Okay. So bagi dia mendap dulu. Okay dah. Ina dah pasang water apa bendanya? Water fountain apa benda namanya tu dengan filter. And Ina tunggu dia mendap. So buka puasa semua dulu. And then after that kita datang balik tengok macam mana. Okay. Sekarang nak buka puasa dah. Right. Bye for now. Ikan-ikan mama. Tunggu sekejap ya kat dalam tu. Alright. Ina ada 6 ekor. 6 ekor. 2, 4, 6. Mama dah kat dalam video lah. Macam kat dengan orang kat dalam video. Ina pakai power bank for now. Okay. So, pergi bazar tadi beli barang-barang mamam. Ayah tak ada hari ni. Ayah kerja malam. So, kita-kita je. Ain. Dah buka puasa? Nah. Tuai dulu. Sini kam. Dah buka puasa dah. Cepat Arif, ambil dulu. Tak boleh, tak bayar. Nak pinjam apa mama punya tu. Minum dulu. Allahumma laka summa baik wa man tuwa bala rizki ka aftatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum tak apa. Duduk. Besar. Oh, semua dah habis. Duduk. Erik duduk. Kakak mana? Kakak. Kat atas. Makan.
Tengok mana Arif. Nah, Ni potong kain. tu ke tempat kakak. Arif, tempat awak mana? Eric. Nah. Nah. Duduk elok-elok please. Duduk elok-elok. Mama lagi sekali korang main benda ni, Mama rotan seorang-seorang. Cepat. Iris. Astagfirullahaladzim. Cepatlah kakak. Dah buka puasa. Dah nak bercantik-cantik pula nak makan. Cepat. Minum air dulu. Mama, air apa ni? Air teh. Oh, kenapa? Tak sedap ke? Okey tak rasa dia? Ha? Okey. Tawar? Nak mandi. Tak? Nak mandi. Nak mandi lagi. Okey, Mama tambah. Mama tambah. Minum dulu. Tak manis sangat. Mama tambah. Tak manis, Mama. Tak manis. Tambah gula. Ina ada parti dekat sini sebenarnya. Dah, Ina dah tambah gula dah. Okey tak? Ha? Okey tak? Tahniah. Nak dulu apa ni? Ha? Nak dulu apa ni? 7. Okey dah. Eri, gimana tu duduk? Makan. Mama pun nak makan. Siapa nak? Roti John. Yo. Makan. Macam minta ni Mama. Macam minta ni pun Mama. Dah letak je lah. Tak nak tak apa. Kalau tak nak tak apa. Letak dalam mangkuk. Sekejap. Angkat letak semua. Kalau tak nak. Amanah dan zakat bukanlah ruang untuk permainan persepsi. Letak tepi. Tak suka. Kalau banyak kasi boleh? Alah. Aduh. Suka juga. Mama suka juga. Suka jerung? Yang suka juga pakai ni. Ikan orang tu ojeng. Ojeng nama. Look at that. Happy tak? Ikan pun cakap happy je. Comel. Orang tu makan daun. Cuma ikan merah putih tu orang tu suka makan daun. Makan ikan. Yang tu nanti ayah boleh cuci. Mama, yang tu nampak macam Pokemon. Tu kenapa? Panggil kakak dengan Ain. Cuba tengok. Ain! Tapi macam yang kita pernah nampak tu. Kat situ tu. Tapi yang main game. Maggie Cup. Tapi yang... Jangan usik ni tercabut. Jangan usik ni tau. Sebab yang ni tercabut takut Ain. jatuh. Ikan yang warna oren tu bagi Cantik nama tak? dia ojeng. Cantik tak? Ain. Yang tu yang Mama kutip batu tadi. Ojeng. Nampak tak? Oren tu Cantik. makan daun, tak makan ikan. Mama, Ain. Jadi kolam ikan. Itu dalam tu macam mana? Yang tu biar. Dia bunuh yang lain tu. Dia seekor yang tinggal. Yang lain semua dia bunuh. Bunuh? Bunuh apa? Mungkin sebab dia lain spesies. Sama Bunuh je. apa, Mama? Dia jahat je. Ni Mama pilih tadi lawa kan? Mana? Ni ayah pilih. Yang orange semua tu ayah pilih. Yang tu Mama pilih. Yang putih dengan oren. Yang tu. Tak ada, putih Macam merah zebra. Yang ni sama je. Cuma yang pilih. Taklah. Yang ni random Ain. je. Jangan langgar saya Ain. please. Ain. Merah dengan putih tu nampak macam Pokemon yang kat Pokemon tu. Yang oren tu nampak macam Pokemon yang Okey. gemuk tu. Dah masuk solat. Okey. Dah nanti kita sambung balik. Bye. Bye. Okay. Ina dah habis live. Settle dah hari ni. So Ina nak tunjuk dekat korang ikan kat luar macam mana. I dah jernis ke belum, ke dah mati ke. So kita tengok kat luar. Sebab Ina pakai charge. Dia tak ada tempat macam tempat charge apa, tempat plug. So Ina pakai Mufasa.
Ina pakai power bank. Mufasa. Mufasa, nak tengok ikan tak Mufasa? Tak payah. Kau bahaya. Okay, jom kita tengok dekat luar. Anak Ina semua dekat atas. Sejuk dekat luar. Anak Ina semua kat atas tengah tengok movie. Sebab tadi nak buat live kan. Tak nak diorang kacau. Ada 6 ekor. Still ada 6 ekor lagi ke? Okay, still ada 6 ekor lagi. Air dia still tak jernih lagi. Okay, so maybe besok kot. Sila kita punya video. Nanti je lah. Kemudian lah besok-besok lusa ke ni. Kalau Ina tambah ada, Ina tambah pokok kat dalam ke, kita tambah. Kita kita update lagi video. Okay, so tengok Ina pakai power bank. Ada lagi 42%. Oh, tak banyak sangat dia pakai Oh, it's very sikit lah pakai. Okay, actually kat dalam ni ada lagi 1 ekor ikan. Tapi ikan ni Ina beli 4 ekor. Tinggal dia 1 ekor je sebab dia bunuh lagi 3 ekor. Dia jenis macam mematuk tau. So 3 ekor lagi dah mati sebab dia. Mana kau? Okay, mana kau sebenarnya? Tu. That is the fish. Tinggal dia 1 ekor je tau. Tu. Tinggal dia 1 ekor je. Sebab dia memang mematuk semua. Semua dah mati. Semua dah mati sebab dia. Semua dah mati sebab dia. And then ini adalah pokok-pokok yang Ina ambil dekat luar. Okay, yang mati Ina akan buang. Okay, so yang survive tu Ina akan stay kan. And then I keep repeating the process lah. Okay, sampailah rimbun. Okay, sampailah rimbun. So yang tu yang besar tu sebenarnya tak boleh nak letak kat situ tu. Kenapa dia letak kat situ? It looks so weird. Okay, nanti cabut balik yang tu. Yang tu, that is so huge. Okay, yang kat belakang tu kecil-kecil je patutnya. Yang besar kat sini. Kau tengok yang mati-mati tu nanti nak buang. Okay, so Ina akan repeat the same process. Sampailah dekat situ rimbun. Okay, so yang mati-mati tu nanti nak buang lah. Okay, so sampai sini je lah video Ina untuk hari ni. Thank you so much. So that is kita punya kolam ikan yang baru. Okay, so that's tu. Ini nanti nak settlekan anak Ina nak mandi kolam. Bye bye.